Pukul 7. Hantar anak pergi sekolah. Tak ada anak, tidur balik lepas subuh. Pukul 8. Pergi gym. Masih tidur, snooze alarm. Pukul 9. Bergerak ke office untuk kerja. Baru bangun betul-betul nak pergi office, pergi kerja. Bukan ke you kerja pukul 9? Pukul 10. Make appointment untuk jumpa customer. Baru sampai office, keluar balik, makan breakfast. You tak payah makan sebelum datang? Tak, office baru makan. Pukul 12. Appointment pertama dengan customer. Siap sedia nak pergi lunch dengan colleague. Bukan kau baru makan? Tadi breakfast ni lunch. Lain. Pukul 1. Makan lunch. Makanan baru sampai, baru nak start makan. Makan lagi? Tak habis ke pukul 12 sampai? Baru makanan sampai, baru nak makan. Oh, macam tu Pukul 2. Pergi appointment kedua. Baru nak gerak balik daripada kedai makan, pergi office balik. Pukul 3. Buat proposal untuk developer. Pukul 3 baru start buat kerja, buka laptop. Baru buka lah laptop tu. Wah, akhirnya bekerja. Pukul 4. Shooting. Order Grab 5 petang. Haus. Pukul 5. Appointment ketiga. Buat tas diary, get ready nak balik dah. Tas diary bukan buat lepas waktu kerja tu. 6 dah balik kerja, 5 waktu kerja lagi. Buatlah tas diary nak balik. Pukul 6. Masih kat office, plan untuk esok. Dah nak sampai rumah pukul 6 tu. Yelah, betul lah bos. Sebab kita sampai kerja pukul 9. Balik rumah pun kena pukul 6 sampai. Macam tu Betul lah. Pukul 7. Sampai rumah, masak. Baru siap mandi, baring. Rehat lah. Pukul 8. Buat kerja rumah. Dinner kat luar. Tutup phone kerja. Wah, I masak kat rumah, makan kat luar. Ya, betul. Sebab pukul 6 dah kerja semua kan. Makan luar lah, penat. Pukul 9. Online meeting dengan customer. 9, dating dengan suami. Apa kerja? Pukul 10. Bersedia untuk tidur. Scroll social media. Pukul 11. Sudah tidur. Masih scroll phone. Buat apa tidur awal? Awalnya bos tidur. Pukul berapa awak tidur? Malam masih muda. 2-3 pagi lah. Itulah awak bangun pukul 9. Sebab tu saya cergas. Buat apa kerja lama-lama? Kita muda lagi mah.